Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to the Yusuf Simbangkari. Mak ai, apa dah jadi dengan Spurs, mat? Kejatuhan amat dahsyat season ni. Bak kata Ange second season ke atas kejayaan bakal berlaku kat tim je. Dan berdasarkan sejarah kita nampak berlaku kat sini. Shout out kat Chelsea. Performance ni bagi aku menunjukkan kenapa korang layak compete untuk Champions League spot season ni, especially under Maresca. Sebabnya kalau kau tanya aku tahu aku je rasa atau ada orang lain rasa gak macam VAR tak tahu aku nak cakap mencuba untuk stop Chelsea daripada bagi gol atau apa sebagainya, sebab diorang still dapat the result yang go diorang punya way in terms of goal sah tu disallowed. Tapi macam contoh kan, aku rasa sah betul kena rate sebenarnya, kau tahu tak? Memang the only argument is mungkin dia nak ambil bola and then kaki dia sentuh Enzo, mungkin tak laju in terms of kelajuan kaki sentuh membuatkan dia akan injek teruk apa kan. But at the end of the day, kalau betul kaki Enzo pula, kalau betul kaki Caicedo tu memang planted and then laju sikit je lagi kaki Sar tu, mungkin aku rasa boleh jadi injury teruk untuk Caicedo lah. But dah sebelum tu member pun arguably ada orang aku rasa akan setuju kalau aku cakap mungkin boleh kena yellow untuk dive yang dalam kotak. And then campurkan ni mungkin kena red, mat. Tapi at the end of the day, asalkan bagi aku Chelsea dapat menang, orang akan lupa. Sama macam kes Liverpool semalam, referee buat hal pun disebabkan kemenangan, orang akan lupa. Orang akan move on kehidupan lah. And honestly dalam game ni aku agak terkilan dengan Spurs, sebab aku tengok dari segi stats pun Spurs adalah team yang memang number one in terms of pressuring opponents. Tapi tahu kenapa diorang tak dapat gunakan tu pada advantage orang. Ya, pressing gak, but at the end of the day, kalau kau tak dapat nak convert, what's the point of pressing tu lah. Baik tak baik press back, kau jadi Forest, sit back, chill goal. Sebab diorang ada that players, diorang ada play laju kan, diorang ada Son kan, diorang ada semua. Aku nak pakai contoh yang contribute for the goal yang mungkin boleh jadi goal, which is Son save, yang Son apa punya bola cross, yang Son rembat, try slide rembat tu save Sanchez tu, itu pun play laju kat Son. Lepas tu ada Johnson kan. Walaupun ialah season ni kita tengok Werner kan antara flop terbesar agak, but point dia ada play laju. So disebabkan nak gunakan style pressing, position style play, aku rasa salah profile tu je untuk diorang. But kasi aku nak simak pasal Chelsea, sebab aku rasa macam Caicedo punya performance malam ni menunjukkan this is one of the players yang aku rasa underrated gila season ni. Aku tak rasa ramai gila orang cakap pasal Caicedo. Game ni menunjukkan Mamat ni kena bagi banyak respect lagi lah. Itu pun diorang tarik gol dia yang orang panggil offside free kick kan. Sebab dia main hobi, aku tak tahu lah. Main hobi dalam skor lawan Spurs. Sebab itu skor lawan Spurs ni pun mungkin skor, tapi kalau dia tak kena disellout, tapi disellout, so hidup perlu teruskan lah. But point dia Mamat ni everywhere, mat. Aku tak tahu jantung dia robot ke apa. Aku jealous lah. Aku rasa aku nak tengok dia kat Arsenal. Performer dia macam ni. And sayang lah sebab dekat team dia akan build lah dengan team ni untuk bina the team to the next level. But aku rasa Mamat ni layak untuk main untuk team-team besar pun dengan performance dia, sebab dia konsisten. Dia Mamat ni Kukurea, dua orang ni aku opal. Aku rasa boleh kita bagi Mr. Consistent lah kot. Sebab aku rasa satu game je kot yang Caicedo punya performance drop below average level. Aku tak ingat game apa, ada satu tu yang aku sembang kat. But dia Kukurea selalu step up. And the fact that Maresca sendiri cakap dia nak Sancho shoot lagi banyak. Kat game ni pula Sancho pun tak shoot banyak, satu shoot save, membuatkan aku rasa macam Mamat ni kesian lah. Sebab semua orang tak nak dia. Seorang campak dia kat sini campak kat sana. Seorang hantar dia balik Chelsea, seorang macam Chelsea nak hantar dia balik MU. But at the end of the day, aku rasa Mamat ni nampak ada usaha. Itu yang paling positif. Aku rasa sebab dia tahu semua tim tak nak dia, so dia usaha sikit lah. And Sancho ni ceiling dia tinggi. Sayang kalau kau nak habiskan carry dia macam ni ya. And dalam game ni juga, apa yang aku harap paling tinggi aku nak tengok akhirnya adalah Enzo. Sebab kalau kau tengok performance dia masa international break pun menunjukkan kenapa dia adalah player yang lain, basically langit bumi dengan Argentina. Orang akan cakap sebab kat Argentina ada banyak player quality around. Aku rasa kat Chelsea pun player quality. Aku rasa that's not the problem untuk Enzo. Enzo ni jelas gila problem dia is Enzo ni, apa aku perasan, start kali game dia perform kan, dia keliling ni dekat play member teammate dia yang lain. Maksudnya dia ada player yang dia boleh bounce off in terms of tak kisahlah dia nak pass run ataupun dia sendiri yang boleh main tiki-taka, small tiki-taka je lah dengan dia punya teammates kan. And
dalam game ni dia score, dia change the game. Aku rasa kita akan tengok the best of Enzo sampai end of the season. Sebab aku rasa momentum yang dia bawa pada international ke ni nampak jelas, and tak ada reason untuk dia tak continue. Boleh jadi dia tak continue, tapi tak ada reason untuk tak continue bagi aku. And finally, apa yang aku nak tengok pada game ni sebenarnya, aku start bila Sancho ni kita bagi Madueke masuk. Aku tak Pedro Neto lagi. But aku tahu kenapa, like kita tengok Maresca nak bagi lagi banyak masa. Mungkin sebab yelah dia tak nak buat kesan silat to the end of season, and sebab bukan senang nak cari player-player yang boleh main at the wings position ni at a consistent level. Walaupun Sancho kita boleh argue tak solid ke apa bagai, tapi alright lah compare Sancho yang dekat MU kan. Aku takkan nak tak bersyukur. Tapi satu point yang menarik aku rasa pasal game ni, aku nak cakap pasal Palmer sebenarnya. Sebab aku apa aku perasan pada Palmer sebenarnya kan kita nampak kejatuhan Palmer for the past few games kan, sampai orang cakap dia overrated apa bagai. Actually sejak dia main dengan Jackson balik ni, aku rasa performance ni start improve balik. And persoalan dia, adakah dia kena main dengan striker yang macam Palmer? Itu aku rasa korang je boleh jawab. Sebab striker macam Palmer, striker macam Jackson, sebab takkanlah kebetulan kita nampak kegemilangan dia bila dia ada main dengan Jackson. Walaupun yang paling tak boleh belah pun aku cakap macam ni, tapi keberkesanan dia main dengan Jackson tu tak nampak sangat tak padang. Bukanlah dia banyak sangat link up play dengan Jackson pun, tapi apa yang aku perasan, Jackson punya running in terms of in behind ke apa, lift up pressure. Sebab player terpaksa jaga dia, sebab diorang tahu style Jackson ni bahaya sikit sebab dia laju kan. So diorang terpaksa lift up pressure. So adalah kurang pressure kepada Palmer untuk create semua benda, untuk sentiasa get ready, sebab semua akan jaga dia. Sebab banyak kali game dia tak faham, semua dia kena kunci kan. So the fact that diorang kena jaga juga Jackson membuatkan open up space untuk dia, try untuk buat apa dia boleh buat. And dia everywhere. Sebelum dia assist kan, Enzo Fernandez kan, siapa yang shoot dulu yang paksa Vicario to a save? Palmer. Walaupun masa tu ada 3-4 orang keliling dia and almost impossible untuk dapat shot, tapi dia boleh dapat juga shot on target. And aku rasa, aku tahu orang cakap aku tak puas hati agak, aku confirm lah seorang tak nak agak. Sebab Jackson walaupun banyak, yelah dia dapat bantu Palmer, tapi at the end of the day dia striker kerja dia score goal, and banyak gila peluang. And aku rasa korang boleh argue yang dia actually patut shoot, tapi dia tak shoot kan. Aku tahu masalah confident ke apa, membuatkan aku rasa at the end of the day Maresca kena evaluate sebenarnya striker position diorang ni sebenarnya, adakah hanya untuk bantu Palmer, ataupun betul kena sign someone yang zaman kegemilangan Diego Costa yang memang boleh buat huru-hara kat defense lah. Sebab aku suka diorang ada striker boleh buat huru-hara kat defense, Palmer pun akan perform tak. Tapi kalau diorang gunakan striker yang tak confident, macam tak kisah Kunku ke apa bagai, memang aku rasa akan kena kunci lagi. Sebab Kunku dah senang nak kena kunci. Kalau kunci Palmer pun, Palmer tak boleh buat apa lah. Sebab kalau diorang tak risau pasal striker, diorang akan hanya risau satu player. Kau nak diorang defense, diorang risau kan seramai yang boleh. That's one of the main reason Real Madrid betul lah. Sebab ramai sangat attackers yang boleh create havoc, membuatkan terpaksa jaga semua, almost impossible work. So itu yang paling mahal lah kalau kau tanya aku. But at the end of the day, kita akan tengok the future macam mana. Aku rasa diorang akan betul-betul compete untuk 4 ni. Interesting fight. Sebab bagi aku Premier League title dah finish lah. Liverpool almost, kau dah tak boleh kejar 12 point kan. So aku rasa that there's no point of semangat wajar pun. Aku rasa diorang akan kunci Premier League. Walaupun orang argue diorang punya fixes lagi susah, aku rasa diorang punya confidence at the highest level. Game 1-0 ke Everton tu menunjukkan diorang dah kunci position tu. But Chelsea ni interesting. Kita akan tengok sejauh mana Maresca boleh bawa team ni dengan experience dia yang tak seberapa banyak dekat championship itu.